very suspicious in nature, amat disyaki. So sebab itu dia bertegas, dan alhamdulillah disebabkan kelemahan kes pendakwaan, kita berjaya untuk membawa hujahan di hadapan Yang Arif, dan Yang Arif, saya percayalah, sekurang-kurangnya saya percaya, telah membuat keputusan itu dengan betul dan tepat dari segi undang-undang. Walau bagaimanapun, hari ini kita dapat pengesahan, pihak AGC ataupun Jabatan Peguam Negara telah pun filekan rayuan. Mereka berhak. Dari segi undang-undang, kita tak ganggu, itu hak diorang. Diorang ada 14 hari untuk merayu. So kita pergi ke Mahkamah Rayuan sekarang. Okey, Rafiq, saya nak stop sekejap situ. Okey. Ada orang bertanya, kalau kita buat laporan polis tentang gangguan seksual ke perkara-perkara serius macam ni, dan polis kata tak ada kes, ada orang tanya saya, boleh tak kita saman polis? How do you explain that? Boleh, kalau kita nak saman polis tak ada masalah. But what is the nature? Apakah asas aduan Yusof Rawta? Asas aduan Yusof Rawta adalah dia telah diganggu dengan cara seksual oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So pada saya, apa yang dilakukan tepat. Polis tu secondary pada dia. Yang penting, jauh lebih penting adalah siapa perpetrator tersebut. Siapa yang buat benda tu terhadap dia. So dari segi undang-undang dia panggil, kalau dari tortious liability private law ni, dia panggil who is a tortfeasor. So pada dia yang melakukan pencabulan itu, atau attempted pencabulan atau sexual attack atau harassment tersebut adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. So sebab tu dia ambil tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Satu lagi soalan yang saya tak boleh jawab dengan yakin.